majlis penutup program Karnival KPDN yang telah berlangsung daripada 26 hari bulan Jun sehingga hari ini akan berakhir pada 10 malam 28 hari bulan Jun. Setakat ini telah pun mencatat 10,000 kehadiran dan insya-Allah kita anggarkan hari ini lebih ramai lagi sebab hari Minggu, dan telah pun juga mencatat sebanyak 2.3 juta ringgit dari segi transaksi jualan manakala SKU dia 1.3 juta transaksi jualan dan SKU dalam 200 SKU dalam 200. Kita tengok ni ada jualan Rahmah Madani ni yang merupakan program yang memang sentiasa ditunggu-tunggu oleh rakyat, tambah pula bila kita ada happy hour kita dapat kalau program Jalan Rahmah Madani ni dia 10 hingga 30%, tapi bahasa happy hour ni dalam 50% lah diskaunnya.